Seorang lelaki berusia 58 tahun direman selama 4 hari selepas dipercayai melepaskan tembakan menggunakan senapang angin sehingga mencederakan seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun di Felda seberang Tayo petang semalam. Perintah reman terhadap suspek dikeluarkan oleh Magistrate Marsha Abdul Malik bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan, manakala Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Muhammad Razif Rosli mengesahkan penahanan tersebut. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 3.45 petang ketika mangsa yang juga murid tahun 4 sedang bermain di hadapan rumah bersama abangnya sebelum terkena tembakan di bahagian belakang kiri badan. Mangsa kemudian dibawa ke Hospital Kemaman untuk mendapatkan rawatan. Hasil siasatan mendapati polis merampas 2 laras senapang angin buatan sendiri berukuran 123 dan 107 cm serta 9 bola besi. Ujian air kencing mendapati suspek positif dadah jenis morfin selain mempunyai 10 rekod jenayah lampau, manakala kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata 1960 dan Seksyen 324 Kanun Keseksaan.